Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nurul Syafiqah binti Anan Fahmi untuk subjek HBEC 2803 pembelajaran melalui bermain dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan hari ini saya akan menunjukkan satu sesi pengajaran bagi kanak-kanak 4 tahun bertemakan dunia haiwan. Dalam sesi ini, kita akan mengenal pelbagai haiwan, habitatnya dan bunyinya. Saya akan menggunakan boneka haiwan, kad gambar, kotak misteri dan lagu untuk menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Jadi, jom kita mulakan. Hai semua! Lihat siapa yang datang hari ini? Ya, ini harimau pandai. Siapa pernah dengar bunyi ini? Bagus, ini katak. Lompat si katak, lompat. Lompatlah tinggi-tinggi. Nyanyi bersama cikgu boleh? Okey, jom mulakan. 1, 2, 3. Lompat si katak, lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah Didi, cepat. Marilah bangun pagi-pagi. Bagus. Sekarang, mari kita lihat lebih banyak haiwan. Ini kuda. Kuda. Ulang lagi boleh? Kuda. Bagus. Ini pula, ya, ini ikan. Di mana ikan tinggal? Betul, dalam air. Bagus, Aiman. Burung pula tinggal di udara dan terbang tinggi. Siapa tahu haiwan apa tinggal di darat? Bagus, Syakila. Gajah, monyet, harimau. Ya, bagus. Semua pandai. Sekarang kita ada kotak misteri. Cikgu akan keluarkan satu haiwan dan cuba teka apa namanya. Boleh? Bagus. Ia ada bulu tebal dan ia mengaum kuat. Siapa boleh teka? Ya, ini singa. Singa. Bagus. Seterusnya, ia ada berbulu kerimping, berkaki 4 dan berwarna putih. Siapa tahu haiwan apa? Panda, Aiman. Biri-biri. Bek, bek. Okey. Dan ini semua mesti kamu tahu. Ia berbadan besar, berkaki 4 juga, dan dia makan rumput. Apakah ia? Betul, ini lembu. Mu, mu. Bagus, pandai semua. Beri satu tepukan. Okey. Cikgu telah edarkan kad gambar haiwan kepada kamu semua. Sekarang, kita akan mengenali tempat tinggal mereka. Pertama, air. Kedua, udara. Ketiga, darat. Ini haiwan apa? Betul, gajah. Di mana gajah tinggal? Ya, gajah tinggal di darat. Siapa pegang gambar ikan? Ikan tinggal di mana? Ya, ikan tinggal dalam air.
Mana air? Ya, di sini. Bagus Hazwan. Siapa pegang gambar burung? Burung tinggal di mana? Di udara. Pandai. Mana udara? Ya, di sini. Okey. Siapa pegang gambar singa? Di mana singa tinggal? Ya, singa tinggal di darat. Mana darat? Sini. Pandai. Bagus. Beri satu tepukan kepada kamu semua. Cikgu akan mainkan bunyi dan cikgu ingat kamu teka haiwan apa ini. Okey, dengar baik-baik ya. Bunyi apa ini? Ya, bunyi itik. Pandai. Seterusnya, dengar baik-baik. Bunyi ini garang. Siapa yang mengaum? Betul, ini singa. Aum, aum. Pandai. Okey. Nah, seterusnya cikgu ada bunyi. Bunyi apa ini? Bunyi yang selalu kamu dengar. Betul, ini bunyi kucing. Seterusnya bunyi. Bunyi apa? Betul, ini bunyi burung. Cikgu nak kamu dengar baik-baik dan teka haiwan apa ini. Mesti kamu tak pandaikan bunyi apa. Lembu? Bukan. Kangaroo? Kangaroo ada bunyi ke? Bukan. Sekali lagi cuba dengar. Bunyi apakah ini? Bunyi ikan paus. Bagus semua. Hari ini kita belajar tentang kuda, burung, singa, ikan dan itik. Okey. Haiwan apa yang tinggal di dalam air? Ya, ikan. Betul. Siapa yang dapat menjawab akan mendapat pelekat bintang. Haiwan apa tinggal di udara? Pandai, burung. Haiwan apa yang tinggal di darat? Bagus. Kuda, gajah, singa dan lain-lain. Disebabkan kamu semua dapat menjawab dengan betul, jadi mari nyanyi bersama cikgu lagu Didi and Friend. Tajuk Pak Atan Ada Ladang. 1, 2, mula. Pak Atan ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada lembu, E-I-E-I-O. Mumu sana, mumu sini, mumu, 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 mumu. Pak Atan ada ladang, E-I-E-I-O. Bagus semua. Baiklah. Balik nanti, tanya ibu bapa kamu tentang haiwan kegemaran.
kegemaran mereka. Jumpa lagi. Bye-bye. Jadi, dalam sesi demonstrasi ini, saya telah menunjukkan cara mengajar kanak-kanak 4 tahun tentang haiwan dengan menggunakan boneka, kad gambar, kotak misteri dan bunyi haiwan. Aktiviti ini interaktif dan menyeronokkan untuk menarik minat mereka dalam pembelajaran. Saya harap demonstrasi ini dapat memberi inspirasi kepada guru lain untuk mengajar dengan lebih kreatif. Sekian, terima kasih.